Jadi para isteri, kalau nak husband belikan gelang emas, ambil handphone dia, search kedai emas. Masa keluarlah semua gelang emas kan. Abang, cantiknya gelang emas tu. Kau tak dapat hint juga. Kami golongan lelaki memang tak tangkap sangat hint-hint ni. Nak gelang emas, cakap je gelang emas. Dah ingat ke? Bang, nak gelang. Bang, cantiklah gelang emas tu. Cantik. Okey. Yang isteri ni makan hati pula. Abang ni tak pernah faham saya. Jadi, bila platform-platform sekarang ni, semua dia dah ikut TikTok punya style. Siapa aktif dekat Facebook? Aktif kat Facebook. Selalu scroll Facebook ke apa ke semua aktif kat TikTok sebenarnya? Facebook. Okey. Kejap. Mana yang sempat lah. Okay. Kalau perasan, kalau perasan, dekat Facebook sekarang pun, newsfeed pun dah keluar konten yang bukan daripada kawan-kawan kita pun. Cik Anis selain Facebook juga So dia angguk-angguk pula macam, okey. Rare ni. Yang dulu yang Facebook juga. Okey, baik. Jadi kalau kita faham, kalau kita perasan, kita nampak most of social media sekarang, dia dah ikut interest based punya algorithm.